Salam sejahtera. Nama saya Ong Ting Ren dari unit SCHK Ambilan Ogos 2025-2030. Hari ini, kita akan membincangkan satu topik yang sangat kritikal dalam kursus SJHK 1134 iaitu Sejarah Sosial Ekonomi Malaysia. Pernahkah anda tertanya-tanya mengapa bandar-bandar besar di Malaysia kebanyakannya terletak di pantai barat dan mengapa struktur ekonomi kita pada zaman dahulu terbahagi kepada dua dunia yang berbeza? Menurut Funiver, Colonial Policy and Practice, A Comparative Study of Burma and Netherlands India pada tahun 1948, beliau menegaskan bahawa dasar berjajah lebih menumpukan kepada pengembangan ekonomi ekspor berbanding pembangunan ekonomi tradisional penduduk tempatan. Yang pertama, saya akan menerangkan dasar penjajahan dan perbezaan ekonomi antara tradisional dan ekonomi kapitalisme. Dasar penjajahan. Pentadbiran British mengamalkan dasar laissez-faire bersifat selektif dengan melakukan intervensi strategik melalui birokrasi dan undang-undang tanah demi memaksimumkan keuntungan ekonomi. Menurut Ong Kak Cheng, pada tahun 1996, tempoh 1874 hingga 1914 menandakan fasa kritikal peralihan dasar British daripada sekadar menguasai pelabuhan strategik, iaitu negeri-negeri selat, atas faktor geopolitik kepada pengukuhan kawalan penuh ke atas semenanjung tanah Melayu. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita mesti faham perbezaan asas antara dua bentuk ekonomi yang wujud serentak di tanah Melayu ketika itu. Yang pertama, ekonomi tradisional. Maklumat utamanya adalah untuk memenuhi keperluan keluarga dan komuniti setempat, iaitu saraf diri. Skalanya kecil dan terhad kepada kawasan kampung atau daerah. Ekonomi tradisional menggunakan peralatan mudah seperti cangkul, bajak, tenaga haiwan. Ekonomi tradisional terhadap tenaga kerja berasaskan ahli keluarga. Model yang kecil biasanya berbentuk simpanan peribadi. Manakala ekonomi kapitalisme iaitu komersial, maklumat utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum untuk pengumpulan modal. Skalanya besar untuk pasaran antarabangsa. Teknologi dan kaedah ekonomi kapitalis menggunakan mesin moden dan teknologi tinggi seperti kapal korek, mesin pemprosesan getah. Tenaga kerja ekonomi kapitalis bergantung kepada buruh upahan. Modal yang besar daripada syarikat besar, contohnya Eropah atau tempatan. Persoalannya, mengapa British sanggup meminggirkan ekonomi tradisional? Jawapannya mudah. Revolusi perindustrian di Eropah. Mereka memerlukan bahan mentah yang banyak dan berterusan. Sekarang, saya akan menerangkan sebab penekanan ekspor berbanding ekonomi tradisional. Terdapat 5 strategi ekonomi kolonial British. Yang pertama,
keperluan revolusi berindustrial, permintaan bahan mentah untuk menyokong industri Eropah. Yang kedua, penjanaan pendapatan. Cukai ekspor sebagai sumber kewangan kerajaan kolonial. Yang ketiga, dualisme ekonomi. Peminggiran ekonomi tradisional untuk menyokong sektor ekspor. Yang keempat, kawalan model. Monopoli syarikat Eropah dalam teknologi dan model. Yang kelima, infrastruktur terarah. Pembangunan infrastruktur untuk menyokong ekspor. Persoalannya, bagaimana British mengutamakan pengembangan ekspor? Sekarang, saya akan menerangkan strategi dan cara yang diutamakan pengembangan ekspor oleh British. Yang pertama, transformasi perundangan tanah. Peralihan sistem. British menggantikan sistem hak guna tradisional kepada sistem barat yang menjadikan tanah sebagai komoditi perdagangan. Sistem Torrens, pengenalan geran tanah memudahkan syarikat besar memajak atau membeli tanah luas secara sah untuk ladang dan lombong. Diskriminasi perundangan. Malay Reservation Act 1913 mengehatkan tanah Melayu kepada penanaman padi, manakala tanah subur dihaskan untuk pemodel Eropah, iaitu getah. Yang kedua, penguasaan teknologi dan model. Dominasi teknologi. Sistem kapitalis memihak kepada pemodel berteknologi tinggi menyingkirkan persaingan tempatan. Sektor berlombongan. Penggunaan kapal korek oleh syarikat Eropah membolehkan pengeluaran besar-besaran yang tidak mampu disaingi berlombong tradisional. Sokongan institusi. Dana dan bantuan teknikal disalurkan khusus kepada sektor ekstern, meminggirkan pegebun kecil. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur berorientasikan ekspor. Fokus logistik. Pembangunan fizikal bertujuan melancarkan aliran keluar komoditi ke pasaran global, bukan untuk kemajuan penempatan tempatan. Jaringan kereta api dibina khusus menghubungkan zon lombong seperti Taiping terus ke pelabuhan seperti Port Belt. Peminggiran luar bandar. Kawasan pertanian tradisional sengaja tidak dihubungkan dengan jalan raya atau pelabuhan, menjadikannya terpencil secara ekonomi. Yang keempat, manipulasi buruh dan migrasi. Import tenaga kerja. Membawa masuk buruh Cina dan India untuk sektor lombong bagi mengawal kos dan menjamin keuntungan tinggi. Peranan orang Melayu dikekalkan dalam sektor padi tradisional sebagai pembekal makanan murah untuk menyara buruh di sektor ekspor. Yang kelima, diversifikasi
tanaman berladagang. Eksperimen komersial menguji pelbagai tanaman seperti lada hitam, gambir, tebu, dan kopi sebelum nominasi ketat untuk memastikan relevansi ekspor global. Responsif pasaran peralihan pantas jenis tanaman seperti kopi gegetar membuktikan British sentiasa mengikut trend kapitalisme global. Impak sosial kelestarian ekonomi penduduk tempatan sering diabaikan demi mencapai objektif makroekonomi penjajah. Seterusnya, saya akan menerangkan manfaat dan kelebihan pengembangan ekonomi. Manfaat pertama, modernisasi infrastruktur dan pengangkutan. Rangkaian kereta api dan jalan raya, pembinaan landasan kereta api pertama dari Taiping ke Port Vale memudahkan logistik biji timah yang kemudiannya membentuk tulang belakang sistem pengangkutan moden negara. Pelabuhan antarabangsa, pengembangan pelabuhan seperti Pulau Pinang dan Port Swettenham meletakkan tanah Melayu dalam rangkaian perdagangan global. Penilaian kritis menurut Syazwan Ismail pada 2022, infrastruktur ini merupakan kelebihan sampingan kerana tujuan asalnya adalah untuk mempercepatkan pengaliran keluar kekayaan hasil bumi ke pasaran London. Manfaat kedua ialah kemunculan bandar-bandar baharu dan urbanisasi. Pusat pentadbiran dan ekonomi, kawasan pelumbungan dan perdagangan berkembang menjadi pusat bandar moden seperti Kuala Lumpur, Ipoh dan Taiping. Fasilitas awam pembangunan bandar membawa bersama kemudahan hospital, balai polis dan sekolah. Penilaian kritis. Walau bagaimanapun, manfaat ini mewujudkan jurang geografi, bandar-bandar besar maju dengan pesat manakala kawasan pertanian tradisional penduduk tempatan kekal terpinggir. Manfaat keempat ialah pertumbuhan ekonomi makro yang pesat. Pendapatan negara, ekspor biji timah dan getah menjadikan tanah Melayu sebagai penyumbang ekonomi terbesar kepada Empayar British. Kestabilan mata wang, transisi kepada ekonomi wang menggantikan sistem barter, membolehkan tanah Melayu terlibat dalam sistem kewangan antarabangsa. Sokongan akademik. Rahman Tan Abdullah pada 2025, beliau menyatakan bahawa transisi ini memulakan era kapitalisme yang mengubah struktur ekonomi masyarakat daripada sara diri kepada ekonomi berorientasikan pasar. Manfaat terakhir ialah keberbagaian sosio-ekonomi. Tenaga kerja global, kemasukan imigran dari China dan India membawa kemahiran baharu dalam pelumbungan dan perdagangan
yang akhirnya membentuk identiti masyarakat majmuk Malaysia. Peluang pekerjaan mewujudkan sektor perkhidmatan dan perniagaan sampingan yang sebelum ini tidak wujud dalam ekonomi tradisional. Akhir sekali, saya akan menerangkan kesan pengembangan terhadap ekonomi tradisional. Antaranya kesan makro, iaitu struktur ekonomi negara. Wujudnya dualisme ekonomi, pengembangan ekonomi ekspor mewujudkan jurang yang besar antara sektor moden yang maju dengan sektor tradisional. Ketergantungan terhadap import makanan. Fokus British kepada tanaman ekspor kerap menyebabkan tanah Melayu tidak mencapai tahap sara diri dalam pengeluaran beras. Memaksa negara bergantung kepada import dari Thailand dan Burma. Ketidaksamaan sosio-ekonomi. Menurut ASM Khalid pada tahun 2021, rasa penjajah sengaja mengekalkan penduduk tempatan dalam sektor tradisional untuk mengelakkan persaingan ekonomi yang akhirnya membentuk struktur sosial berasaskan fungsi ekonomi etnik. Kesan mikro, iaitu sosio-ekonomi penduduk tempatan. Peminggiran pemilikan tanah. Pengenalan sistem tanah barat menyebabkan petani tradisional kehilangan akses kepada tanah hutan yang dahulunya bebas digunakan serta terikat dengan pembayaran cukai tanah yang membebankan. Sekatan tanaman komersial melalui Rice Land Annexment dan Malay Reservation Act, petani Melayu dilarang menanam getah di tanah padi, menyebabkan mereka terperangkap dalam pusingan kemiskinan sara diri. Kehilangan otonomi ekonomi. Eraman Tan Abdullah pada tahun 2025, beliau menilai bahawa kemasukan ekonomi wang menyebabkan masyarakat tradisional kehilangan kuasa tawar-menawar dan terpaksa bergantung kepada orang tengah untuk menjual hasil pertanian yang kecil. Sebagai kesimpulan, transisi kepada sistem kapitalis British adalah satu penstrukturan semula yang radikal, mencetuskan dualisme ekonomi, memisahkan sektor ekspor moden dengan ekonomi sara diri luar bandar. Walau bagaimanapun, meletakkan asas ekonomi moden, dasar yang bersifat ekstraktif ini mewariskan ketidaksamaan sosial dan jurang kekayaan mengikut kaum yang kekal menjadi cabaran pembangunan negara sehingga kini. Oleh itu, tugas kita sebagai belajar sejarah bukan sekadar menghafal fakta, tetapi memahami akar umbi struktur sosio-ekonomi negara kita. Slide yang terakhir adalah menunjukkan sumber rujukan yang saya rujuk untuk pembentangan video ini.
Sekian pembentangan saya untuk kursus SJHK 11 Gigam 4. Itu sahaja video hari ini. Terima kasih.